Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa dengan Cikgu Ika. Hai, sayang-sayang semua. Cikgu Ika sangat bagus. Anda semua macam mana? Cikgu harap anak-anak murid cikgu bagus macam cikgu. Ingat, kita kena berdoa pada Allah. Kat rumah mengaji tak? Kena mengaji. Kat rumah solat tak? Kena solat. Ikut ayah dan ibu solat. Barulah awak semua bijak dan pandai. Okey. Cikgu nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu, cikgu nak awak buat muka sedih. Muka sedih. Okey, buat takut. Macam mana wajah takut? Takut. Okey. Menangis. Macam mana wajah menangis? Okey. Happy? Gembira? Okay, senyum. Okey. Dan sebut. I'm happy. I'm happy. Sebut. 1, 2, 3. I'm happy. I'm happy, teacher. Okey, smile. Okey, good. Okey. Cikgu Ika nak ajar ejaan suku kata KV, consonant vokal. Gabungan 2 huruf. Okey. Kita mulakan dulu untuk cara pembelajaran yang pertama. Okey. Tengok apa Cikgu Ika nak tunjuk. Okey. Ini ialah huruf B. Huruf B. Warna merah mesti vokal. Vokal apa ni? A. A bunyinya A. B, A, ba. B, A, ba. Sekali lagi kelas. B, A, ba. Okey, awak sebut. 1, 2, 3. Pandai. B, A, ba. Okey, seterusnya. D, A, da. D, A, da. Okey. Seterusnya. F. Okey, sebut huruf F. F. Okey. F, A, fa. F, A, fa. Okey, pandai. Seterusnya, huruf apa ini? G. Tunjuk gigi awak. Bila awak nampak gigi awak tu, awak ingat huruf G. G. G, A, ga. G, A, ga. Okey. Seterusnya. H. H, A, ha. H, A, ha. Huruf apa ni? J. J, A, ja. J, A, ja. Okey. Tadi huruf ni tak ada. Kenapa dia tak tulis? Sebab dia nak suruh fikir. Huruf apa yang tak ada? Jeng. Huruf C. C, A, ca. C, A, ca. Okay, good. Okay, kita jumpa untuk pembelajaran yang kedua. Masih pembelajaran yang sama. Ejaan
suku kata KV, konsonan vokal. Vokal yang cikgu pilih ialah vokal A. Vokal A. A bunyinya A. Okey, tengok sini. Okey. Cikgu menggunakan bentuk bulatan. Bentuk bulatan ni dia seperti roda. Okey. Ini bagi mengukuhkan lagi pemikiran awak terhadap pembelajaran kita dan untuk kemahiran berfikir dan mengingat. Okey. Tengok sini. Caranya lebih memberansangkan minda awak. Okey. Look. B, A, ba. B, A, ba. Dah siap awak warna. Siap eja awak warna. Okey, pusing. Okey, pusing. D, A, da. D, A, da. Okey, dah siap awak warna kat sini. Okey, pusing. Kan cantik. Okey. F, A, fa. F, A, fa. Okey, very good. Dan warna Okey, awak warna. Okey, cikgu warna jap. Warna cantik-cantik. Nanti boleh simpan. Kalau masih tak ingat ejaan ni, boleh ulang sampailah ingat. Okey, tengok. Okey, dah. F, A, fa. Okey, pusing lagi. Seterusnya. Okey. G, A, ga. G, A, ga. Okey, dah siap awak warna. Okey, dah siap warna. Okey, seterusnya huruf H, A, ha. H, A, ha. Okey, pandai. Okey, warna lagi. Okey, last sekali. J, A, ja. J, A, ja. Okey, siap warna. Awak jangan warnakan dengan warna hitam ni, warna gelap. Ungu gelap, biru gelap, hitam. Tak boleh. Nanti tak nampak tulisan ejaan ni. Okey, now tengok cantik tak? Jeng. Boleh pusing-pusing nak eja kan? Boleh main ejaan ni dengan ibu. Okey, now kita ulang balik. Mula pada kuning tadi cikgu. Okey. B, A, ba. D, A, da. J, A, ja. H, A, ha. G, A, ga. F, A, fa. F, A, fa. Okey, siap.